Ada bawang putih, bawang merah, ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Saya gunakan sedikit halia sebab kita ada gunakan ikan ni, sayang. So, kita ada gunakan lengkuas, kita ada gunakan serai. Saya tambahkan dengan buah keras ataupun kemiri. Dan saya tambah keenakannya dengan sedikit belacan. Itu saya guna. Dan kita ada rempah, kita ada rempah ikan, kari ikan dan juga kari daging. Saya campurkan combine dan juga kerisik. Dan tak lupa mesti ada asam garam, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Rempah kari ikan, kan rempah kari daging, dia terus saya masukkan Bismillahirrahmanirrahim. So nanti terus ikan ni kat atas daun. Kita letak terus kat atas daun. Buat macam ni. Tapi yang ni tak payah kita nak masak. Assalamualaikum sahabat, semoga semuanya sudah sihat kita. Bagaimana abang pencen suka-suki dan makcik? Makcik Emre, apa khabar sayang? Sehat. Alhamdulillah sihat sahabat. Pernah ni hari sahabat kita buat kerja-kerja mengemas apa ni hari kata? Kita kopek buah kedondong yang kita harvest malam. So saya cuma dapat setiap sebahagian dia. So tengah hari ni kita nak masak special, anak-anak request kita nak masak apa sayang? Botok-botok tenggiri. Botok ikan. So, untuk botok-botok ikan ni sayang, kita gunakan ikan. Saya beri ikan 400 ni, kita gunakan daun-daun herbaja. So, untuk daun-daun herbaja, antara yang kita gunakan ni sayang. Kita nak kongsikan semua ni. Ini dah popular lah daun ni biasanya. Kita gunakan daun selasih. Daun selasih ni, tapi bahagian yang sini, semua dah add lah sayang ni. Terpotong dah tu. Dia berapa? Ni cuba balik. Saya petik daun selasih sayang Saya petik daun selasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya potong macam ni lah. Nanti kita akan kemaskan sayang Kita dan bahagiannya kita akan ambil di bahagian di luar sayang Selain daripada daun selasih, kita perlukan daun apa sayang Kesum. Ni. So kita nak petik daun kesum ni. Dia gunakan daun kesum juga sayang Kita ikut suka hati kita lah. Ya, suka hati kita lah. Apa daun-daunan yang kita nak pakai. Tapi kalau daun selasih ni, kalau kita petik daun dia sayang, dia makin subur makin cantik sikit ni So saya nak petik. Itu rasa macam kekeringan tu. Ni macam saya petik macam ni lah. Saya petik macam ni. Kita sambil-sambil tu kita kemaskan. So ini musim panas ni sayang kena siram pokok kita ni. Okey. Tak minta kalau kita tak nak siram, kita minta lah hujan. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. So ini pokok saya, pokok bunga ini dah dapat daun apa saya ni? Kesum. Daun kesum, daun selasih. So kunyit. Kita nak daun kunyit. Ni. Daun kunyit ni kita cari yang subur sikit sayang, kita ambil yang kat luar. Jom kita keluar. Okey. Jom sahabat, kita keluar, kita ambil daun selasih yang subur. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah ambil daripada sana. Ya. Okey sahabat, kita sambung kat sini. Kita ambil sebahagian daun selasih yang berada kat luar ni. Ini kalau yang bahagian luar ni sayang, dia kurang dapat matahari. Pokok dia pun tak berapa menarik sayang kalau kurang matahari. So kita ambil daun kunyit. Daun kunyit yang muda-muda tak ada. Yang ini pun boleh lah kita gunakan. Lebih kurang dia macam ni sahabatnya. Tapi kalau dapat yang muda lagi cun kita boleh ambil yang dekat homestay tu sikit sayang. Okey, lepas tu kita nak ambil daun berbuas. Ni daun berbuas. Adalah ni sikit sayang. Semalam kita dah kemaskan malam. Ni daun berbuas. Daun tak boleh. Daun so tak boleh. Daun so tak pernah dibuat dia orang. Daun berbuas je. Ini daun berbuas ataupun setengah orang panggil daun pecah piring ataupun beruas Ada banyak orang panggil ni macam-macam sayang, pecah piring lah, beruas lah, whatever. So kita nak petik. Daun semangkuk kita tu elok tidak kat dalam tu. Daun semangkuk hari tu kita dah petik. Ni apa lagi petik kat sini? Takut tak elok lagi, dah lama kita petik. Kaina nak tu bang lebih tak apa. Kita petik So saya kalau macam ni sayang, kita petik macam ni je. Macam tu. Kita ambil yang muda-muda sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buat macam ni sayang Okey. Kita ambil daun apa ni sayang ni? Kaduk. Naik junjung. Sebelum dia naik junjung, kita buahkan lagi tak bang?
Betul. Okey. Ini daun kaduk Ini daun kaduk saya. Okey. Lebih kurang ni lah sahabat yang kita campur-campur sebenarnya. Banyak daun-daun, nanti kita kumpul dulu, kita tengok apa daun dia. Okey. Kita daun kaduk sudah. Kita ambil daun daun ni je. Bobosnya ada lagi. Daun bobos ni kalau kita tak ambil rugi saya, dia tua terus. Dia elok dipetik sentiasa. Hari ni daun puding kita dah ambil sayang. Masa lagi tidak dalam tu nak tengok dalam. Tapi apa-apa takut dah layu sangat. Kita ambil lah juga sahabat, jangan tidak buat syarat. So saya nak tambahkan daun semangkuk. Daun mangkuk sahabat ni. Air tu kita pun dah ambil. Takut dah ni. Takut dah tua. Yang kita petik pun dah tumbuh balik sayang, dia punya ni. Yang muda. Oh, daun ni sedap sayang. Daun ni sedap. Okey. Kerana kesedapannya kita petik lebih. So, alhamdulillah. Dan semangkuk pun udah. Okey sayang. Apa lagi sayang? Kita semak sayang. Cukuplah tu. Daun ni kadang tak banyak. So, sahabat, dah macam-macam daun. Tapi orang tak letak daun apa ni sayang? Tapi dia rasa takut lembik sangat kot. Daun ni. Apa sayang? Tak pernah orang buat. Berlinjau. Tak nak buat. Tapi kita tak payahlah. Yalah. Daun ni kita buat masak air lagi sedap. So, yang ni. Daun pucuk betik ni, sahabat Wah, ni. Daun so ni sedap. Dah subuh ni. So, saya nak ambil daun pucuk betik ni sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Indah ni bukan pucuk betik bah, dia ambil daun tu je. Macam mana saya nak ambil daun pucuk betik dulu yang sangat. Kita nak ambil daun dia je. Kalau Bandung ambil daun tu je. Ni kita ambil daun ni. Bukan. Okeylah sahabat. Kita ambil daun dia ni. Setangkai tu. Saya buat uluk-uluk ni. Belum sempat saya nak potong, dah tanggal. So okey. Okey sayang. Cukup setangkai. Cukup kita ambil. Cukup setangkai ni kita untuk buat tambahan dengan yang ada So yang lain bahan dah cukup Ini ada pucuk betik, ada daun semangkuk, daun what do you call this one? Daun kunyit, daun apa lagi sayang tadi? Lupa ingatan tu tiba-tiba. Ini daun apa ni? Selasih. Daun selasih dan juga daun kesum. Jom sayang, kita terus ke dapur Abang Pencin Suki-Suki. Kita tengok bahan-bahan lain yang dah ada. Kita dah ada pucuk ubi. Kita dah ada apa lagi sayang? Puding. Dah ambil. So kita tengoklah apa yang ada. Kita campur-campur sikit-sikit. Kita pun dah ada daun pisang. So untuk membungkusnya, jom kita ke dapur. Berapi kita bersediakan bahan-bahan dia. Okey, jom. Allahu Akbar. So setelah berpanas di luar, kita masuk ke dalam. Kita nak sambung kerja-kerja. Inilah bahan-bahan yang kita dapat tadi. Ada daun puding. Dan berapa jenis daun ubi dia sayang? Ada ni daun ubi putih. Yang ni daun ubi pulut. Yang ni daun ubi merah. Yang penting ada daun pisang. Ni ada daun pisang untuk membungkus dia. Ni dia. Daun pisang. Dah warna kuning dah lebih seminggu. So okey sahabat, kita nak sediakan bahan-bahan dia. Cuba. Hai. Sibuk dengan daun-daun apa pula? Latu yang banyak-banyak tu. Sahabat. Tadi kan kita sayang, kita kan dah cakap kita nak buat botok-botok. Ni saya cuci Saya cuci sayang daun-daun yang kita nak buat ni tadi. Ni lah hasil yang kita dapat ni. Kalau nak buat botok-botok ni, orang banyakkan dia makan dia punya daun je. So saya hari ni cuba kongsikan kita buat seberapa banyak daun yang kita mampu. So
kita dah cuci bersih tu. Saya ulang sekali lagi bahan-bahan yang kita gunakan daun-daun ni. Ini daun betik, pucuk betik. Ini puding. Puding saya sebut dia puding pengantin ni sahabat. Saya tak tahulah puding apa ni. Saya sebut puding pengantin ni sahabat So, yang lain ni sayang, saya ada puding semangkuk. Ni. Ni puding semangkuk. Ni. Yang ini pun sebenarnya puding pengantin juga ni sahabat ni, tapi jenis yang lain yang renyit-renyit ni puding pengantin. Dan saya ada daun berbuas ataupun daun beruas orang panggil dia, ataupun pecah piring pun dia juga. So selain daripada itu sayang, yang kita common biasa orang gunakan ialah pucuk ubi ni. Ini pucuk ubi segar ni, saya gunakan pucuk ubi pulut. Pucuk ubi ni pun macam-macam jenis. So ada selanjutnya saya ada ni dia. Apa ni, ambil dekat dia. Ini daun kaduk. Sahabat ni saya ada daun kaduk. Saya ada ni tadi saya dah tunjuk sayang pecah piring tadi daun beruas tadi. Mana saya letak mana? Baca dia. Okey, tak apalah So saya ada ni je. Apa sayang ni? Daun selasih. Daun selasih. Saya ada daun kesum. Ni daun kesum semua saja, dan juga daun kunyit. Daun kunyit. Elok yang muda. So bahan-bahan ni, kalau kecuali yang lain, daun kunyit ni saya mayang-mayang halus. Yang lain-lain ni kita boleh koyak-koyak, potong-potong kasar. Macam tu kita kemaskan untuk kita letak pada, orang kata pada botok-botok kita ni. Tak lupa kita mesti gunakan daun pisang. Tapi bukan daun pisang yang macam ni lah. Daun pisang yang lebih sopan gitu menutup. Daun pisang ni nak kena lebar sikit. So okey sahabat. So bahan-bahan untuk rempah dia. Ini optional lah, macam-macam orang cara buat dia. So untuk abang Petin suka-suka ni, saya gunakan rempah tu biar, kalau boleh tu biarlah semua ada. So kita tengok daripada dekat saya ada bawang putih, bawang merah, ada yang besar, ada yang kecil. Saya gunakan sedikit halia sebab kita ada gunakan ikan ni sayang. So kita ada gunakan lengkuas, kita ada gunakan serai. Saya tambahkan dengan buah keras ataupun kemiri, dan saya tambah keenakannya dengan sedikit belacan. Tu saya guna. Dan kita ada rempah kita ada rempah ikan, kari ikan dan juga kari daging. Saya campurkan combine, dan juga krisek. Dan tak lupa mesti ada asam garam. So bila sebut kita ada asam garam, ada sebut perasa, ada whatever sukalah yang kita suka. Dan saya gunakan juga minyak untuk menumis. Selain daripada itu saya gunakan sedikit santan. Jom kita sediakan bahan-bahan dia dulu untuk kita. Kita bahan-bahan yang utama ni bahan-bahan rempah dia. So okey sahabat, kita mulakan dengan kita potong-potong kasar. Pada potong kasar, kita nak blender je. So bismillahirrahmanirrahim, saya potong-potong kasar ni. Bawang-bawang ni saya potong-potong kasar untuk saya blender. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang halia ni sikit pun boleh, banyak tak berapa sesuai kalau gitu, sebab dia sayur-sayuran dia, bawang banyak rempah dia sesuaikan dengan jumlah bahan-bahan yang kita nak buat. Ini saya nak buat banyak sikit ni. Kita tak tunjukkan ikan dia nanti kita gunakan apa, itu rahsia. Okey, tapi normally kita akan gunakan ikan ni sayang. Untuk ikan ni saya gunakan anak tenggiri. Saya gunakan anak tenggiri je. Kadang-kadang orang ni nak beli ikan mahal, dia tak makan ikan sangat, dia nak makan sayur dia. Sedap. Batuk tu. Saya potong-potong kasar untuk memudahkan kita blender. Okey, sayang, kita ambilkan mesin blender tu sayang. Lengkuas ni sayang, kita gunakan eloknya kita lepas, kita gunakan yang muda. Yang muda-muda gitu. Ini kira consider muda jugalah ni. So buah keras tu kalau boleh, kalau disangrai dulu lagi cantik. Gunakan ini buah keras ni untuk melemakkan sayang. Ini optional lah. Kalau yang tak suka tak apa. Skip aja. So okey, kita teruskan. Masukkan bahan-bahan yang mudah. Mudah apa saya? Mudah hancur dulu. So kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masukkan bahan-bahan ni, termasuk juga serai. Kita masukkan serai. Kita masukkan juga belacan sedikit. Saya gunakan sedikit belacan ni. Ini optional sahabatnya, mana yang suka. So terus kita blender.
Kita blender bahan-bahan yang kita nyatakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey sahabat, lebih kurang dia macam ni lah sahabatnya. Tapi cantiknya bahan-bahan tu kena halus. Yang mustahak kena halus ni, apa tahu sayang? Serai je, jangan serai dengan kuah tu, jangan berserabut. So jom kita terus tumis dia. Sahabat, kita panaskan minyak, kita masukkan. Minyak dah menggelegak panas, kita masukkan kita punya bahan-bahan yang kita giling tadi, kita blender. Ada serai, ada bawang putih, bawang merah, halia, dan juga lengkuas. So bahan-bahan ni halus ni, nanti kita masak je sehingga pecah minyak. Okey. Okey sahabat, kita masak je rempah ni sehingga kering sehingga bukan kering macam mana sahabatnya, sehingga rempah je berminyak, menyusut, sedikit garing macam tu tadi So kita masak terus So bila kita dah goreng ni, ada dua pendekatan sahabatnya. Ada yang suka dia dimasak, ada yang suka mentah-mentah pun ada So terus saya masukkan rempah kari saya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rempah kari ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masukkan rempah kari daging dia, terus saya masukkan kita slowkan api dia sahabatnya. Macam tu So dia nampak kentalnya sahabatnya macam ni. Cantik. Okey, slowkan api. Kalau buat ni sahabatnya, dia orang kata berhati-hatilah percikkan dia mudah memetik ni sahabatnya. Okey, terus saya masukkan macam ni sahabat ni kalau macam ini, kita boleh tambahkan dengan, saya nak tambahkan dengan, kita tambahkan saya masukkan sedikit air asam jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masukkan air asam jawa. Secukupnya sahabatnya. Secukupnya. Sebab dia ada ikan, guna ikan, jadi kita gunakan secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya masukkan air asam jawa. Terus saya masukkan kerisik. Kerisik pun saya masukkan sahabatnya. Kerisik saya masukkan kerisik. Secukup dia. Kita agak-agak kerisik secukupnya. Sebab dia ada yang juga yang mentah sayang. Kita ada juga yang gunakan yang mentah tapi untuk kali ni APS tak gunakan yang mentah. Saya gunakan yang apa ya? Yang dimasak macam ni. Kita masak je. Biar je. So kalau kita rasa rempah di kita kurang, agak sedikit kurang, saya tambahkan sayang Saya tambahkan dengan sedikit rempah ayam. Bismillahirrahmanirrahim. So bahannya banyak, apa tu banyak, ikannya banyak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kata kita rasa dia kurang kuah dia, kita tambahkan kuah dia. Sebab kita nak pastikan dia mencukupi. Sambil tu kita tambahkan dia untuk melemakkannya, kita bubur lagi sikit santan. Dia punya rempah ni je sahabat dah menggoda. Orang kat dalam tu boleh bau tak? Ni kalau sahabat ni kalau rasa bau tu sedap tu, ini datang daripada rempah ni lah. Okay, sahabat. So teruskan kita masukkan apa sayang Garam. Kita masukkan garam secukup je. Garam ni secukup je. Tapi nanti kita rasakan kita masukkan garam secukupnya. Kita masukkan apa lagi? Kalau untuk okey sahabat, saya masukkan sedikit MSG secukupnya. Ini optional lah kalau ada yang suka. Yang tak suka boleh skip Saya gula pun secukup je. Bismillahirrahmanirrahim. Gula dan serbuk pati ayam secukup dia. Jadi kalau bau berasa sedap macam tu. So sebelum kita gunakan ni sahabat, rempah ratus ni ni dah cantik ni, kita test lah Kecuali kalau kita dah biasa memang hari-hari kerjanya buat ni, dia rasa sedap So saya nak rasa dulu sayang. Jom kita rasa dulu apa rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak rasa sahabat Saya gunakan tapak tangan ni. Ini kok pakai petua orang lama. Bismillahirrahmanirrahim.
Sedap. Sedap. Apa yang kurang ni? Sebab saya tak nak pedas-pedas. Sebab ni ada budak yang suka makan. So, kalau nak pedas, kita boleh tambahkan dengan cili. Cili. Tapi saya tak nak. Kalau nakkan cili, kita bubuh je cili kat situ. Saya nak rasa sekali lagi. Apa yang kurang? Sayur. So, kita boleh matikan. Sahabat, saya gunakan ikan ni. Ikan ni, kita boleh potong dua lah macam ni. Ataupun kita seekor pun boleh. Kalau nak cantik, kita tak seekor je lah. Kita buat seekor sebab ikan ni pun kecil. Kita boleh masukkan macam ni, sahabat. Masukkan macam ni. Masukkan macam ni. Dah bersih sayang Dah. Dan kita masukkan macam ni ikan ni. Bismillahirrahmanirrahim. So, nanti terus ikan ni Kat atas daun. kita letak terus kat atas daun. Buat macam ni. Tapi yang ni tak payah kita nak masak. Nak kukus. Tak, Sebab kita nak Berapa bungkus? Yeah. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ada berapa? Ada ketul abang? Ada 12 ketul Fish. So, memadai macam ni sahabat. Kita masukkan macam ni, nanti kita ambil dekat daun, kita letak kat macam ni. Tapi satu lagi sahabat yang perlu dimasukkan macam ni, satu lagi ialah daun Kunyit. kunyit pandai. bau aromatik. Ya, aromatik daun kunyit tu nanti kita halus-halus, potong halus-halus, kita masukkan sini. So, yang itu daun kunyit dengan daun-daun yang lain tu, makcik kamera dan Angah tolong sedangkan Okey. nanti saya sambung lepas solat zuhur. Okey. Kita sambung nanti sahabat. Okey. Pokok. Kita sambung kerja kita yang terberhenti sebentar. Buat apa tu? Sambung buat apa tu? Potong apa? Ini banyak-banyak ni sahabat ni. Kalau rencah ni, kalau daun-daun ni yang paling yang mustahak sekali mesti ada daun ni. Daun ni kita biasanya saya akan mayang. Saya Daun ni daun apa tu? Ini tadi saya dah tunjuk ni agak-agak sahabat daun apa ni. Kalau dia Cuba mayang ni, saya ini adalah daun kunyit. Dimayang halus ni. Dimayang halus ni daun ni nanti kita masukkan dalam ikan tadi. Dalam kuah itu. Dalam kuah tadi. So, okay, sahabat, dah siap semua bahan-bahan ni tadi. Saya dah sediakan cantik macam ni sahabat. Semua kita dah siang orang kata bahan-bahan ni dah cantik, molek cantik So kita akan membungkus je. Dan sebelum membungkus ni, daun ni yang mustahak ni nanti kita akan campurkan. Jom kita tengok bahan tadi kat mana sayang? Kat kuali. Okey sahabat, banyak tadi ni. So, saya akan taburkan bahan ni lah. Ini. Saya buat macam ni. Ini yang bahan yang paling wangi yang saya paling suka sangat-sangat ni. Ini kalau masak gulai, masak rendang ke, masak apa nak ada daun ini. Inilah. Saya taburkan banyak-banyak pun tak apa sahabat. Ininya je dah wangi cantik. Macam tu kalau lagi halus lagi cantik. Tapi cuma jangan di blender je sahabatnya. So macam ni kita siap, kita dah boleh untuk membungkus. Jom kita bungkus je. Agak ni kalau kita boleh bungkus dengan apa tu? Yang Coil. Boleh tak? Boleh. Tapi aromatik dengan kurang plastik sikit pun boleh, dengan coil boleh, tapi aromatik daun pisang tu yang kita nak. Tak takut daun pisang tak cukup. Okey. Wow. Okey sahabat, bersama sekali lagi dalam dapur berapi Abang Pekin Tuk Suki dengan makcik kamera. Tadi kita janji kita nak sambung Itulah kelebihannya kalau kita masak apa ni sayang, botok-botok botok-botok ni. So kita boleh sambung-sambung. Sebab apa? Bahannya kita gunakan hanyalah ikan ni tadi punya rempah ratus ikan dia. Cuma jadi yang sayur ni kita dah sediakan, barulah kita masak. Macam itulah. So sahabat, macam biasa kita gunakan daun pisang ni yang paling mustahak, mesti ada daun pisang. Kalau tak ada daun pisang ni botok-botok tak jadi sayang. Daun pisang pun nak yang lebar-lebar sayang daun ni pun saya nak lebar-lebar. So kebetulan pula daun pisang ni saya punya bukannya lebar-lebar sangat pun. Sahabat, jadi saya sambung-sambung. Daun ni sambung-sambung lah sahabat, bukan ni macam ni. First saya masukkan ni. Saya letak ni daun apa sayang ni? Daun betik. Daun betik. Daun betik ni pun agak-agak lah sahabatnya. Kita tapi letak pahit, di orang tak tahan. yang pahit orang tak tahan Jadi kaedah membungkus pun akan bergantung kepada rupa daun pisang. Kalau daun pisangnya boleh buat bungkus, cara macam mana itulah akan menentukan pesen dia. Ada yang buat panjang, ada yang buat
macam tapai. So kan, mula-mula kita letak di daun ubi. Biasanya kita letak daun ubi lah. Biasanya. Pulang pada apa yang ada. Yang tadi bawah daun apa sayang? Daun petik. Lepas tu saya letak daun ubi. Lepas daun ubi, saya letak daun berbuas. Apa dah? Apa daun apa yang kita suka. Tahu tak, daun semangkuk pun boleh. Letak daun apa ni sayang ni? Kesum pun boleh. Tak daun ni apa sayang ni? Puding. Puding pun boleh. Yang ini daun? Kaduk pun boleh. Suka. Suka ikut sukalah, ikut selera. Apa daun kaduk sudah, daun puding. Ni daun puding pengantin. juga. Puding pengantin. Lebih Nanti kurang kita macam tutup tu. lagi kan atas ni kan? Ya. Lebih kurang macam ni. Ketebalan tu bergantung pada kita suka. Daun apa sini? Ni daun yang wangi ni sayang. Oh, selasih. Daun selasih. So kita pun letakkan ni. Kan kita letak ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tu ekor. Tak tahu apa bentuk ekor, ikan yang ekor. saya jumpa ni pun saya tak tahulah. Sahabat, kita letak macam tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita letakkan daun dia. Sambal mau lebih. Sambal mau lebih. Yang menjadikan sedap tu sambal dia sayang. Lepas tu kita tepekkan lagi dengan daun ubi. Macam tu. Daun apa yang kita suka. Macam tu aje. Kita suka-suka. Kita ni kan daun kita. Letak macam tu. Letak macam tu. Kata kami apa? Pening kepala. Ni kalau arwah makcik saya kata takut dia nak makan saya punya ni. Sebab apa sahabat? Kita terlalu banyak daun-daunan ni. Kalau orang tak biasa, dia takut dia nak makan. Lebih kurang ni macam ni. Sahabat, ini kalau bentuk dia macam ni, kita tengok kejadian ni macam mana dalam fikiran kita. Kalau dah ada berpusing-pusing macam ni, susah dia bentuk dia. So kita berhati-hatilah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pusing. Kita tengok seni dia tu jadi macam mana. Dia akan jadi macam tapai ataupun kita buat macam Tempe. nagasari. Tempe. Macam nagasari pun boleh. Dua-dua. Kalau katakan kalau tapai kita buat macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni bentuk tapai. Ni bentuk tapai yang saya Lebih biasa buat nagasari lah yang kita tengok selalu tu kat Johor ni macam-macam. Nagasari boleh, tapai pun boleh. Tapi bergantung kepada keluasan daun dia. Daripada lebar daun dia. Kalau daun dia tak boleh, kita kena buat nagasari. Macam tu. Nagasari macam ini kita macam tapai tak tapai, nagasari tak nagasari. Sebab apa daun dia kecil sangat sayang. So, daun dia kecil sangat, kita buat macam ni je lah. Buat tempe. Kita buat bukan bikin tempe, nagasari. Kita buat macam ni. Tolak ke depan ni. Tolak ni. Kita buat macam ni. Punjut macam nasi lemak. Faham tak? Tapi sebab daun dia ni Kecil. daun ni terlalu kecil sangat. Itulah. Saya daun pun daun yang muda-muda. Saya tumpang lah. Saya pinjam daun dia lagi. Kalau pinjam daun dia ni, takut tak cukup daun dia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buat macam ni. Okey sahabat, lebih kurang dia macam ni. Kalau katakan kita tak jadi sahabat kita buat dia lah. Kita buat macam ni. Tutup lagi. Tapi nanti bila kita dah masak dia kepet. Melepek. Dia melepek. Terus kita ambil dia punya ni. Kita ambil ni, kita letak aje takut ni. Kita lepekkan gitu terus saja. Sebab ni bergantung pada daun yang melepek So kita cuba sekali lagi sahabatnya. Sebab ini kita ni dah bendanya daunnya kecil-kecil. Masalahnya daunnya kecil-kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berangan nak buat yang macam daun tu sayang. Yang cantik macam tu. Tapi daunnya kecil-kecil macam ni. So kita tak dapat lah Apatah lagi kalau daun dia tu keras-keras. Yang nak dibungkus ni daunnya keras umpamanya. Daun petik ni pun keras. So kita daun petik ni kita agak-agak sahabatnya. Kita ambil yang agak-agak boleh dimakan lah Bismillahirrahmanirrahim. Ini daun ubi ni, ini semua orang suka daun ubi. Kita lebihkan bahagian bawah ni, kita letak daun ubi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita letak daun ini, daun ni pun macam tua daun dia sayang. Kita letak daun ni. Pasal kita banyak daun, so jadi daun tu daun apa, daun pisang tak boleh menampung. Tak bukan. Daun dia memang tak lebar. Daunnya tak lebar. So daun puding, daun puding. Okey. So
Kita letak ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita letak ikan. Kerana kita nak jimatkan daun, so saya sahabat kali ni saya terpaksa saya lebihkan daun kat sini sahabat saya lebihkan daun sekali lagi. Kita tambah lagi daun, apa-apa daun yang kita suka tambahkan lagi. Sahabat, tambah tak muat lah dia punya daun pisang dia. Okey, dan kaduk. Dan kita letak sekali lagi. So kita letakkan daun. Ni lagi. So kita tutup dia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buat ala-ala Nagasari. Sebab apa? Daun dia ni tak lebar. Sebab saya ni tak lebar maknanya kurang melebar, jadi dia tidak boleh menutup ciut. Kata orang Jawa tu ciut daun dia. Ciut tu maknanya pendek. So kalau perlu ditutup dengan plastik, tutup dengan plastik. Macam ni kalau katakan dia takut sayang macam ni, kita boleh balutkan dengan plastik. Lepas tu kita letak macam tu. So penjimatan. Sebab apa sahabat, daun ni macam ni. Kalau macam ni tak boleh. Ataupun cara yang lain, kita buat mini. Bila buat mini maknanya saya buat sikit je Daun sikit. Saya buat daunnya sikit aja, ala-ala macam orang berjualan. Ini ala-ala cara orang berjualan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa better kan tu. Yang ini satu daun ni, ini cara orang berjualan. Kita tengok, alah sikit ni daun. Kita kata macam tu. Apa yang saya nak makan ni? Ambil daun ni 2-3 helai dah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Ambil daun ni sikit. Ambil daun puding ni sikit. Lepas tu ambil ikan dia. Ikan ni lebih besar daripada daun dia. Lebih tak banyak ikan tapi banyak daun. Pun ada juga yang buat macam tu. Ini tergantung sahabat. Macam tu. Lepas tu tutup balik dengan daun. Macam tu sahabat. Tu yang ni muat. Yang macam ni muat. Sahabat, kalau macam ni nampak dia comel, tapi itulah daunnya tak cukup. Tak cukup. Kita tak cukup daun sebenarnya. Jadi kalau untuk mencantikkan lagi sahabat daun ni, supaya tak ni, kita layurkan daun ni. Sayang, macam ni kita layurkan daun dia supaya dia mudah dibentuk, tak pecah. Macam ni dia akan pecah. Kita tunjukkan. Daunnya macam ni lah. Kita ambil api macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita layurkan. Ini proses melayur daun lah sahabat ni. Sebab tu kalau buat kerja ni kena buat gotong royong. Ada yang tukang melayur daun. Jangan tak boleh tukang makan aja sahabat. So macam ni, kalau macam ni dia daunnya lembut. Daunnya akan bekerjasama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat lagi. Kalau daunnya berkekeng, kata orang Jawa tu, daunnya berkekeng. Berkekeng tu maknanya daunnya keras. Berkekeng. Atas mengeraskan diri. Daunnya mengeraskan diri. Saya buat macam ni je sahabat. Kan? Daun betik. Daun betik tu yang eloknya yang muda. Sebab saya tak ada yang daun ni muda. Yang tak muda pun saya belasah je. Wah, ini kalau tak disiang, yang tua-tua ni tak mahu lah. Okey, macam ni. Kita letak tak jauh sikit. Ikut selesa lah, ikut selera kita. Bismillahirrahmanirrahim. Daun kaduk ni pun ambil yang muda-muda je dulu. Ambil daun kaduk dan puding. Lepas tu ambil ikan dia. Saya macam berjualan lah sahabat. Kita jualan pasar kaget.
Lepas tu ambil daun ubi. Daun ni kena siang sayang ya. Dia tak boleh keras macam ni. Kalau macam ni orang lari. Tak terempah lagi ada daun tu. Lepas dia dah banyak. Sahabatnya. Tengok kalau daun dia tu kita layukan, dia lembut ni sahabatnya. Dia lembut. Macam ni. Ini yang kerasnya kita ambil contoh. So kita buatlah sehingga selesai. Sahabat, kita sambung lagi. Kerana kekangan, kekangan orang kata buat ni banyak kekangan sahabatnya. Kekangan tu dari segi masa dia, bahan-bahan dia, daun dia. Tapi yang paling penting untuk buat apa ni sayang? Botok-botok ni yang paling penting ialah daun dia sahabat daun untuk membungkus dia. Sebab tu kalau orang yang tak cukup daun digunakan coil ataupun timah saya panggil timah lah. So kita bubuh lah macam biasa. Daun dia ni dia nak kena betul-betul, tak nak yang macam ni sayang. Dia nak betul-betul polite, kemas gitu. Macam ni tercocok dia punya tekak, nak tekak dia tercocok. Habis pekerja dia baru masuk kerja. First time. So first time budak-budak ni kadang-kadang saya pun first time juga kadang-kadang. Bukan first time, saya dah banyak kali jugalah, tapi tak nak buat sangat lah. Sebab apa? Keren lah dapat ni buat ni, merenyah. Tapi sekejap habis. Kadang-kadang kita rela beli aja sahabat rela membeli. Sebab tu kalau beli-beli ni mahal. Sebab apa? Merenyah buat je. So daun-daun ni nampak je sahabat daun-daun ni nampak dia macam keras, menggeleding tapi kalau sebab apa kita nak kemas ni untuk mengelakkan apa sahabat untuk mengelakkan tercocok, koyak daun dia ni. Macam tu Jadi kita kena daun dia tu daun yang betul-betul lembut juga. Ada daun kalau nak lembut, daun apa sayang? Ulam raja. Tapi saya tak ada pokok ulam raja. Jadi kita pakai apa yang ada je. Ni yang ada pokok apa ni sayang ni? Ini miangkam, pokok miangkam. Saya sebut pokok miangkam So ni kaduk. Kaduk Kaduk nak junjung. Kaduk nak junjung Pucuk batik. Cuba tengok bawah. Saya buat macam tu. Kita bubuh-bubuh macam ni Kunyit. Banyak pula dia punya rencana sayang Kau simpan kot. One next time. So okey. Next time ni bila? Next time ni bila sayang? Ini kata anak saya untuk simpan buat ni next time tak bila. Nasib baik kau balik. Pucuk batik. Atuk tu pucuk batik. Sahabat ni saya berangan dia saya nak buat macam tapai macam tu kan sahabat macam tu. Tapi dia punya daun tu tak berapa nak ada yang lebar. Daun ni macam ni daun ni tak ada yang nak lebar-lebar. Daun ni yang boleh-boleh gitu macam tu. Jadi saya agak-agak lah mana yang boleh saya buat. Tapi tak boleh. Saya cuba juga tak boleh. Saya buat macam ni je lah sahabat saya buat macam ni. Saya ponjut ikut apa? Ikut kita sendirilah ikut selesa kita sendiri. Okey macam tu. Saya cocok ajalah macam tu sahabat Jualan tak laku. Siapa kata? Orang lebih pada rasa bukan daripada bentuk dia. Orang tahu yang buruk ni sedap rasanya. Tidak pula yang ada nama yang tukang yang masak dia Cik Nom tu katakan. Cik Nom ada nama dah. So macam ni. So lebih kurang macam ni sahabat. Boleh. So dah siap macam ni. So berapa bungkus tu? Boleh tengok. Ambil gambar dekat dia. Okey. So kita boleh kukus. Malam kan. Air dah mendidih sebelum tu. Ni air didih lah ni. Tutup dia. Kita tutuplah dia. So kita sambung siapkan apa yang ada. Walaupun daun dia kurang tapi kita cuba buat. Okey. Macam kamera nak cuba.
Boleh juga. Okey. Okey sahabat, setelah dah lebih setengah jam sayang kita tengok sahabat hasilnya. Bahagian bawah ni telah dimasak ataupun dikukus lebih awal. Bahagian atas ni baki je cara berantuk-antuk. Setelah yang bahagian first paste tu kita dah masukkan. So kita tengok apa kesudahannya. Sebab apa, kalau kita buat botok-botok ni sahabatnya, yang penting saya ingatkan ialah daun dia. Daun dia perlu lebar untuk membolehkan kita membungkus dengan kemas. Apa yang lebar? PSS, daun apa? Dia. Daun apa? Daun pisang tu daun pisang tu perlu lebar untuk membolehkan kita membungkus dengan kemas. Kalau tak kemas tak cantik. Kita cadang kita nak buat pesen macam nasi bungkus nasi lemak tapai tak tapai, tapi tak jadi, kita tak boleh bungkus. Kita buat bungkus ala-ala Nagasari pun tak kena juga. So kita tengoklah apa kejadiannya, dan ada sebahagiannya kita bungkus pakai aluminium foil. Tapi dalam aluminium foil tu kita lapikkan dengan daun pisang. Sebab apa? Daun pisang dia dah habis. So abang penyek suka-suka tak boleh gunakan daun pisang abang penyek suka-suka yang ada dekat homestay tu. Sebab apa? Daun pisang rendah tu dia punya kelebaran dia tak cukup. Apa untuk tidak memadai. Tidak mengikut piawaian ataupun SOP yang ditetapkan oleh saya sendiri. So kita tengok, jom kita tengok. Macam kamera, jom kita tengok kejadian dia. Okey, sayang jom kita. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kamera. Ya, okey, bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Wow, tu sahabat. Tu dia. Yang bahagian atas ni belum masak lagi sayang. Yang bahagian atas belum masak. Kita tengok yang bahagian bawah. Kita tengok bahagian bawah. Kita akan tukar posisi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Itu sahabatnya. Posisi dia. Ini bukan terbelah sahabatnya, tapi memang sebab daun ni tak cukup. So kita gunakan kaedah semampu dia sajalah. Kita buat apa yang ada saja. So rasanya dah boleh diangkat sayang. Kita tengok. Saya nak cuba satu ambil kan penyepit ke ataupun penceduk. Boleh ke tu? Ini sayang, kita pakai ni Okey sahabat, saya nak ambil ni. Yang ada macam rupa sikit rupa macam pocong pun ada. Ini yang paling sikit. So sahabat, kita tengok apa kejadian dia sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tipis-tipis melepis macam pais ikan. So the rest je kita buat macam ni sahabat. Kita tengok apa yang kejadiannya. Saya nak replace lah, tukar replace exchange sahabat. lah, exchange. Saya change dia punya position dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya tutup semula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya Bagi dia makan. Kita bagi dia. Allahumma sholli ala sayyidina. Okey. Kita jatuh pula. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Okey. Nanti kita tunjukkanlah. Inilah rupa botok-botok abang penyek suka-suki semampunya. Kali ini daunnya tak cukup, tapi perasaan ingin membuat dia tu melonjak-lonjak macam tu. Daun ubi dah dibawa, daun buli dah petik, daun puding dah petik, tapi menunggu masa yang sesuai bila mau dimasak. Kebetulan anak saya Nur Amalina ada, so kita masaklah. So inilah hasilnya. Kita tengok sayang, kita pergi meja, jom kita tengok apa hasilnya. Okey, jom. Wow. Biar tak cantik tapi rasanya mantap. Simple but marvelous. Okey, jom let's go. Okey, jom kita makan. Jom kita makan sayang. Sahabat, masa yang ditunggu-tunggu iaitu kita nak cicipi botok-botok kita, botok-botok ikan sahabat. Saya gunakan botok-botok anak ikan tenggiri. So sayang nak makan. Berapa banyak ayah nak makan? Saya baru bangun tidur. Alah, sayang atuk ni. Cucu atuk ni. Macam sayang atuk. Sayang atuk. So, dia pun nak makan. Sayang. Adik makan chicken. Adik makan ni. Makan chicken Adik makan chicken Adik makan nasi. Makan chicken. Which one? This one. Dia makan yang masak kicap. Oh, makan masak kicap. Nanti which part? Which part? Anything lah. Susah masukkan Okey. Ini cucu saya nak makan ni sebagai ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang saya ni, saya nak makan saya punya botok-botok. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya kan? Buat suspend tau kan? Ni, dah berapa lama, dah bertahun-tahun aku tak masak botok-botok dia. Tu dia sahabat. Oh, nak, dia nak. Wow. Wow, adik berasa. Wow. Ni. Ni sahabat. Wangi kicap. je. Ya Allah. Very marvelous lah. Look, very marvelous. Look, very marvelous. Tapi I tak tahu dah rasa dia sayang. Bismillah. Kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak mencicipi rasa bau. Dia punya ni. Apa itu dia? Itu dia. Wah. Ni sahabat. Kita Bedah tengok. dia bedah. Kita buat bedah siasat. Apa ada di dalamnya? Wow. Ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi, yang gemuk-gemuk dempol tadi tu bila dikukus, kau tinggal melepek aja. Banyak kuah je. Wah, banyak kuah dia. Allahu akbar. So saya ambil ikan dia lah. Terus sebab ikan ni pun kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillah. Saya kena minum dulu. Sebab apa nanti tercekik. Adik tengok jatuh. Allah Akbar. Tengok atuk makan. Setelah sekian berapa lama saya kita tak buat botok-botok ni? Bertahun-tahun. Cakap saya. 20 tahun. Berapa puluh tahun ni? Taklah. Last time ada lah. Ada. Tak ingat dekat sini juga. Ada Ya. ke 5 tahun dekat. Okey. Anyway, sahabat saya nak cuba botok-botok saya kat hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Macam nak nangis. Sedap. Sayang. Anjah ya. Nanti tengah sikit. Dia tepi sana. Ya Allah ya Tuhanku. Tak sangka sesedap ni botok-botok yang aku buat hari ni. Sedap. Daunnya kempet. Ha. Daunnya kempet. Dia berkuah Ha. Sedap sangat. Kita lapar Mati lapar. Sayang. Nak suap. Bangun tidur tu lapar kan. Apa? Dia semalam kan? Daunnya Ni nipis yang sikit Ha. Sikit. bawa botok-botok. Hai sahabat, buat botok-botok ni bila kita bungkus tu daun dia macam Gemuk tak macam ditutup. gemuk, macam tak cukup-cukup, macam dah over macam tu. Tapi bila kita kukus Kempet. dia kempes, melepek. Macam hidung penyek gitu ha. So baru kita dapat rasa. Yang warna this one, yang the black color this one, ini daun petik ya sahabat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Tengok atuk makan, dia makan. Dia tengok atuk je. Sayang Sedap, nampak sayang ya? kat pipi dia. Kat kepala dia. Sedap Sedap. Berseduk lah. Memang sedap. Ini bukan olok-olok, memang sedap. Tak rugi saya buat botok-botok tadi. Saya gunakan anak tenggiri je. Sebab saya pun tak berapa confident nak masak ni sebenarnya. Sebab tak ada orang yang nak makan ni. Kebetulan anak ada. Saya layan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum dia makan, saya makan dulu. Sedap. Memang sedap. Okey sahabat. Saya nak teruskan makan saya tengah hari. Jangan lupa makan botok-botok yang abah buat ni ya. Memang sangat sedap. Ambil ikan dia. Ambil ikan je walaupun takkan Kalau daun. tak nak makan daun dia, boleh makan dia punya apa ni rempah dia. Sebab apa? Rempah dia tak Botok-botok ni, spicy. botok-botok ni yang sedap dia punya rempah dia. Kalau rempah dia sedap. Adik, apa atuk ni? So, jumpa lagi di lain video dalam siri-siri masakan yang lebih mencabar, enak macam tu. So, terima kasih sahabat atas sokongannya. Maaf atas segala kekurangannya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dah. Kosong.